Nasi lemak, sambal, sotong kembang, and gagal confirm tak lihat. Okey, jom start. For the first, korang perlukan beras, air biasa dan santan. Untuk santan, aku gunakan brand Ayam Brand. Lepas dah masuk santan, korang boleh tambahkan daun pandan. Daun pandan ni kalau korang nak letak banyak pun tak apa. Tambahkan sedikit garam, halia dan bawang-bawangan. Itu je, simple je cara nasi lemak aku. Lepas tu, korang boleh tambahkan 1 tablespoon minyak masak. And untuk bahan blend ni pula, ini untuk buat sambal tau. Untuk sukatan ni, korang agak-agak je. Sebab dalam masak ni, tak ada betul, tak ada salah. Mana-mana je kita boleh ikut. Okay, ni tips. Tak nak bagi sotong tu liat, korang letak asam jawa, korang letak sotong, lepas tu korang tutup je. Ini tanpa air tau. Dalam 10 minit macam tu, tada! Dan sekarang kita nak buat sambal sotong tu, korang tumiskan bahan blend tadi. Masukkan cili kisar. Untuk cili kisar ni terpulang ikut kepedasan cili korang. Lepas tu step macam biasa je. Actually bawang hiris ni kan korang kena letak awal-awal tadi. Lepas tu korang boleh tambahkan gula Melaka and gula perang. Dan macam biasa perasakan dengan garam, seasoning, terpulang lah. Lepas tu air asam jawa ni korang letak sedikit demi sedikit. Ikutlah korang nak masak mana. Masukkan sotong. Lepas tu dah siap. Senang je kan. Lepas tu korang boleh tambahkan kicap pekat untuk colour yang cantik sikit lah. Tapi macam aku suka guna kicap caramel. Nasi pun dah siap. Yang lain ni korang pandai-pandai sendirilah. And korang boleh plating cantik-cantik macam ni ikut suka korang. So, selamat mencuba.